cerita pada zaman dahulu. Pada suatu hari yang cuti, ada dua adik-beradik dan akinya sedang menangkap ikan. Ari, Ara, Aki ada satu cerita nak dengar tak? Nak dengar. Dahlah. Pada zaman dahulu, ada seekor kancil. Ia ingin makan buah rambutan yang ada di seberang sungai itu. Buaya. Oh, buaya. Berani kau tunjuk muka. Apa kau datang sini? Nak kena makan? Kejap. Jangan marah-marah. Aku datang ni membawa perintah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Kenduri? Wah, lama tak kenduri. Makan? Iya, mana? Apa? Iya, kenduri. Ada kambing, usa, lembu, kerbau, kancis? Tak ada. Sedapnya. Aku nak kambing. Kerbau. Orang ada? Ada? Raja Sulaiman. Oh, tak apalah. Sini. Okey, bos. Okey. Setuju. Kancil, kami semua nak pergi. Bagus. Kalau nak pergi, biar aku bila jumlah semua. Cepatlah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Boya semua. Beratur sekarang. Iya. Hei, bijak Kancil. Sekarang kamu semua berbaris. Biar aku yang kira. Sedia. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6, lekuk. Jantan betina aku ketuk. Berapa ekor semua Kancil? Semuanya ada 6 ekor buaya yang gagah perkasa. Aku akan bagi tahu Raja Sulaiman. Kamu semua datang. Ya, kerbau. Aku pergi dulu. Bye-bye Kancil. Sang kecil memang baik. Hahaha. Kami semua dijemputkan kenduri Raja Sulaiman. Kau kena jemput ke? Wah, kenduri bukan minggu depan. Tapi minggu lepas. Kamu semua kena tipu. Tak guna. Jaga Kancil. Satu hari nanti aku akan makan kau. Makanlah. Aku nak pergi makan rambutan. Kancil. Buaya. Oh, buaya.
Wah, air yang tenang jangan sengkak tiada buaya. Hah? Aku dah berjaya. Buaya-buaya, aku dah dapat kancil. Kenapa kau gigit ranting kayu tu? Hah? Ranting kayu? Ini kan kaki kau. Habis tu, ni apa? Kau ingat aku bodoh? Kalau kau gigit kaki aku, mesti aku sakit. Betul tak? Hah? Kau tak sakit ke? Hai, kalau buaya lain nampak, malu kau. Jangan percaya cakap kancil. Ia penipu besar. Hah? Betul tu. Aku takkan tertipu dengan hela kau lagi. Hahaha. Matilah kau kancil. Buaya semua dah makan kau belum? Belum. Lapar ni. Tak teringin ke makan daging aku yang sedap ni? Teringin. Tapi badan aku kecil. Tak cukup untuk semua. Siapa kata untuk semua? Cukup untuk aku je. Apa hal pula ni? Ketua, kami sudah sebulat suara bahawa daging kecil ini mesti bagi sama rata antara kita. Oi, mana boleh? Aku yang tagap. Kalau kau nak, pergi cari lain. Tunggu apa lagi? Marilah tangkap kaki aku ni. Siapa cepat boleh dapat. Ni. Sini. Aku punya. Makanlah ranting kayu tu puas-puas. Sedap tak? Berani kau kancil. Kancil. Begitulah ceritanya. Aki, air yang tenang jangan sengkak tiada buaya. Apa tu? Maksudnya, walau tempat tu nampak tenang, aman dan selamat, Jangan ingat